Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rakan saya pada hari ini akan memperkenalkan modul seni mengurus tekanan yang dinamakan InnoBrief. Jadi, apakah itu InnoBrief? Seperti kita tahu, manusia pada hari ini terlalu banyak menghadapi masalah, iaitu masalah emosi, masalah stres, konflik dan juga gelisah. Jadi, dengan wujudnya masalah-masalah ni, kami melakukan kajian dan penyelidikan dan kami mempercayai bahawa emosi ini dapat dikawal dengan apabila kita mengawal pernafasan kita. Jadi kami mencipta satu produk, satu modul, iaitu InnoBrief, di mana InnoBrief adalah satu aplikasi yang akan membantu pengguna menghadapi masalah dan juga modul ini akan memberikan penyelesaian dan juga saranan yang terbaik bagi pengguna. Sedikit latar belakang tentang inovasi. Modul ini untuk membantu pengguna dari segi psikologi, iaitu daripada segi dalaman dan juga kita tengok dari segi luar. Dan inovasi ini juga memfokuskan kepada visual dan auditory yang sangat menarik supaya pengguna berasa selesa. Dengan bantuan AI, kita dapat melihat pelbagai keistimewaan yang dapat diberikan kepada pengguna. Dan juga modul ini berbentuk dalam bentuk aplikasi, memudahkan pengguna untuk membuka dan menggunakannya tanpa di mana jua anda berada dan bila-bila masa. Penyataan masalah kepada modul yang kami ciptakan ini, yang pertama ialah ramai individu yang tidak mengetahui manfaat-manfaat yang akan diperoleh daripada pengamalan pernafasan yang berkesan. Yang kedua, kurangnya ilmu pengetahuan dan latihan dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, kehidupan moden yang serba pantas menjadi penghalang kepada masyarakat masa kini untuk mengamalkan teknik-teknik pernafasan. Yang terakhir sekali ialah peningkatan masalah kesihatan berkaitan stres apabila mereka berhadapan dengan masalah di tempat kerja atau di tempat belajar dan tidak mengamalkan teknik pernafasan ini. Objektif yang ingin kami capai dalam inovasi ini, yang pertama adalah untuk memupuk nilai-nilai positif bagi emosi pengguna untuk terus berasa yakin dalam diri apabila mereka berada dalam masyarakat. Yang kedua, membangunkan sifat-sifat holistik yang dengan bijak mengawal diri daripada terancam dengan persekitaran. Yang ketiga ialah untuk memahirkan diri mereka supaya dapat mengawal pernafasan di saat gangguan emosi supaya pembentukan diri dapat dilaksanakan dengan benar. Terdapat beberapa ciri-ciri khas dalam inovasi kami. Yang pertama, dapat menganalisis situasi pengguna. Yang kedua, aplikasi yang menarik dan mudah difahami. Yang ketiga, terdapat juga jurulatih daripada AI. Seterusnya, intipati modul inovasi kami ini terdapat 4 bab, iaitu bab pertama deep breathing, bab kedua latihan asas pernafasan, bab ketiga teknik pernafasan diafragma dan yang terakhir bab keempat analisis situasi pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan contoh interface InnoBrief. Jadi di sini kita boleh letak nama, umur, berat badan dan tinggi, dan kita boleh custom mengikut kesesuaian yang kita nak. InnoBrief ada 4 bab, iaitu bab deep breathing, yang kedua latihan asas pernafasan, yang ketiga teknik pernafasan diafragma, dan keempat analisis situasi pengguna. Jadi itu antara contoh interface InnoBrief yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita yang kita perlu hadap. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Apa yang saya boleh ringkaskan, kita hendaklah menggunakan teknik pernafasan yang betul agar kita dapat menyelesaikan sesuatu masalah itu dengan tenang dan teratur. Jadi itu sahaja daripada saya dan ahli kumpulan saya yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.